So, sekarang ni Oppai Movement ataupun dia dah tukar nama Oppai Niche. Katanya dua-dua ada. Oppai Movement ada, Oppai Niche pun ada. Yang paling aku tunggu adalah 11Z01. Satu sebab nama dia unik, lagi satu sebab dia fruity. Aku memang peminat fruity, aku tak suka bau-bau out. So, aku sangat-sangat excited gila untuk tunggu PR box dia. Harap-harap aku dapat tu. Sebab, yelah kan, bukan senang nak dapat kan. PR box daripada top global perfumer brand local in Malaysia. Oh, bukan local, dia adalah brand, bukan local lagi. So dia adalah brand niche dekat Malaysia daripada Malaysia, yang aku rasa aku sangat-sangat nak try sebab aku memang peminat setia dia. Jangan tipu lah, daripada video yang ini aku dah minat dia. Kau tengok berapa lama dah tu video tu. So, kalau korang pun excited juga nak tunggu PR box daripada Oppai. Aku tahu korang dah tengok dekat video orang lain kan. Tapi untuk aku sangat-sangat excited dan sangat-sangat nak bau perfume baru ni. Korang komen kat bawah, right? Thank you for watching. Salam.